إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Surah Al-Ahzab ayat 56 ini mengangkat keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana sebelum Allah perintahkan ibadat amalan ini, Allah mulakan dengan diri dia yang maha agung dan juga para malaikat. Dan Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Selepas tu barulah Allah datangkan perintah ya ayyuhallazina amanu. Dan perintah ini begitu besar bila mana Allah buka dengan wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu dan juga berilah salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang penuh penghormatan. Jadi ada dua poin di sini yang kita nak kongsi. Allah suruh kita selawat dan juga taslim, bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang sebahagian kita cuaikan, kita nampak selawat saja. Ayat ini Allah perintahkan supaya berselawat dan juga beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk saya berkongsi makna kita nak tadabbur ayat surah Al-Ahzab ini, apa makna selawat, apa makna taslim tadi, salam tadi, maka kita lihat daripada awal, yang mana apa makna Allah buka dengan diri dia yang maha agung. Allah berselawat ke atas Nabi.